Selain daripada yang senior kan, kepada yang junior, biasalah tu kan. Betul lah. Itu je. Tadi dah ingat nak tanya. Panjang sangat cakap sampai lupa dah. Lupa ada je alasan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sembang Cerita Kompang. Kali ni kami berada di Kota Tinggi. Atau lebih tepatnya kami berada di Felda Lok Heng Barat. Felda Lok Heng Barat. Pasal Felda Lok Heng Barat ni, saya dah follow, saya sendiri personal lah. Saya dah follow akaun kumpulan ni dah lama dah. Jadi barulah hari ni dapat bersua muka lah. Jadi kami kenalkan dirilah. Saya Hosni daripada Persatuan Kompang Irama Layangan Kulai. Dan ini jawab, nama awak siapa? Nama. Baru boleh cakap? Cakap silakan. Saya Fendi. Mungkin ada yang dah mengenali saya, yang tak kenal Fendi lah. Itulah dia. Dan Fendi ni adalah salah seorang daripada juri Kompang lah negeri Johor. Ya, betul. Mewakili daerah Kulai. Okey. Jadi kami mulakan dengan memburu rusa sampai ke Linggi, ingin dimakan bersama Cik Nani. Kembara kami di Kota Tinggi, mencari pasukan yang disegani. Sila jawab. Kena jawab? Kena jawab. Saya cubalah. InsyaAllah. Susah dapat rusa dicari, kulitnya boleh dibuat kompang. Mantap. Sudah sampai ke Kota Tinggi, apa hajat, marilah bersembang. Ya, itu dia. Cantik. Mantap. Memang betul lah tu. Memang betul lah tu. Jadi kita tak nak mengingat masa lah pasal kita pun nak cepatkan. InsyaAllah. Okey, jadi kumpulan kompang, apa nak disebut nama ni? Kumpulan Kompang KRT Felda Lok Heng Barat. Kumpulan Kompang KRT Felda Lok Heng Barat. Dan pengasasnya tu siapa? Aku cakap dia tadi. Suara tu bagi. Jangan malu-malu bang. Sekali bagi dia bercakap. Pengasas. Suka sikit bang suara bang. Jangan gemuruh. Jangan gemuruh. Tak apa-apa, saya tak apa boleh. Pengasas untuk kumpulan Kompang KRT Felda Lok Heng Barat ni, dia sebenarnya dia tak khusus pada seorang. Dia tercetus apabila dia KRT kawasan rukun tetangga. Bila dalam mesyuarat tu ada seorang nama dia Abang Fadli. Dia mensuarakan untuk tubuhkan kumpulan Kompang KRT ni tadi. Jadinya dia mempertanggungjawabkan saya untuk manage lah benda ni. Alhamdulillah. Jadi bila saya manage kan, kita dapatlah otai-otai kita untuk tenaga pengajar. Jadi Abang Fadli itu sendiri mananya orangnya? Dia pemberi idea. Oh, dia tak ada sini? Dia tak ada sini. Okay, tak apa. Jadi beliau lah yang yang mencetuskan idea tu. Tapi daripada segi pengurusan tu, maksudnya pengurus untuk kumpulan ni siapa? Pengurusan untuk kumpulan ni saya. Pengurusi KRT ke atau siapa? Bukan? Bukan. Dia bukan pengurusi KRT, dia ketua Kompang. Ketua Kompang. Okey, baik. Teruskan dengan soalan kedua, bro. Apa lagi? Banyak nak tanya ni. Pelan-pelan kita sembang santai. Tapi lupa dialog. Dialog boleh karang. Yang ini ketua. Saya pengurusi KRT. Ya, pengurusi KRT. Ini ketua Kompang. Ketua Kompang. Ya. Jurulatihnya. Siapa? Dia orangnya kalau kita tunjuk dia dah letih-letih lah. Jadi orangnya dah berumur lah kan. Jurulatihnya lah yang duduk di barisan. Mengajar. Baik. Okay. Cik Sudin Cik Sajidin. Oh, saya tak nampak saya nama. Okey. 1, 2, 3, 4. Dia ramai. Patutnya ramai. Asalnya ada 8 orang. Betul. 8 8 orang. Kira kiranya generasi pertama lah. Ya, betul. Turun ke generasi kedua yang ni sekarang ni. Ini abah-abah, kita orang panggil abah-abah lah. Abah-abah orang ni. Dia ada kumpulan Kompang dia sendiri. Sebelum ni nama dia kumpulan Kompang Setia Murni. Dekat sini juga? Dekat sini juga. Okey. Tapi kekangan kesihatan dia tutup lah kumpulan Kompang dia. Faham. Jadi dah lama sangat berehat, kami panggil lah untuk beraksi balik Mengajar lah. Okey, baik.
inilah tenaga pengajar dia. Turun ke yang ini dah, generasi baru. Yang ini. Ya. Kalau nak ikutkan kumpulan kompang ni, bila tertubuhnya tu? Okey. Yang inilah yang baru ni lah. sekarang. Yang baru ni. Yang sekarang. Kumpulan Kompang KRT Felda Lok Heng Barat ni tertubuhnya pada secara rasminya lah bulan November 2024. Oh, lebih kurang setahun lebih. Baru Ya, lagi lah baru lagi. sebenarnya. Ya. Tapi aktif kok dalam TikTok. Dalam TikTok? Luar aktif. TikTok? Luar lagi aktif. Lagi aktif? Alhamdulillah. Jadi maksudnya banyaklah liputan. Alhamdulillah. Tiap-tiap minggu lah. Ada lah. Okay, Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu berkompang. Ya, tiap-tiap minggu Kompang. Tak ada benda lain nak buat. Tak ada. Resign, kerja resign. Full time Kompang. boy. Ni Lok Heng Barat ni kira ada berapa banyak pasukan kompang Yang masih aktif yang lah. masih aktif? Lok Heng Barat satu ni je lah. Satu ni je lah. Dalam gugusan Felda Lok Heng, kita ada Lok Heng Barat, Timur dan Selatan. Lok Heng Sebiji macam lagu yang tadi tu lah. Nah, itulah. Lok Heng Barat, ni KRT Felda Lok Heng Barat. Lok Heng Timur, dia ada kumpulan kompang Tunas Harapan. Tunas Harapan. Macam pernah dengar nama Tunas Harapan tu. Ya. Tapi tak apalah. Selatan pun ada. Jadi maksudnya sekarang ni nama kumpulan kompang terhasil daripada nama tempat sajalah. Ya, nama Dia tak ada macam tadi Tunas apa? Tunas Harapan kan. Walaupun dia dekat Lok Heng Timur. Ya, betul. Okey, faham. Jadi kenapa memilih nama tempat ni? Kenapa tak pakai nama Wirabakti ke apa ke? Nama-nama lain lah. Kita duduk kat sini, membesar kat sini. Jadi why not? Lebih selesa lah. Menaikkan nama kampung kita. Baik, bagus-bagus. Pernah tak orang cakap apa susah sangat nak sebut nama kumpulan kompang kau orang ni? Ada tak orang tegur? Sekali ajar, dia ikut, dapat. Senang lah tu. Kita je yang diajar tak masuk-masuk. Perlukan kismis. Itulah. Betul. Jadi boleh sebut huruf Boleh. apa tu? KRT KRT FLHB. Huruf je. Macam BHP dengar. Okey, jadi tempat memang asalnya memang kawasan sini lah. Ya. Sini besar tak kawasan sini? Kawasan sini kapasiti penduduk dia 484 orang. Jadi kalau kata seru untuk main latihan kompang ni, kira ni semua penduduk sini lah ni. Penduduk sini. Latihannya dekat mana? Latihannya di luar tu je. Oh, sini je lah. Di sini je. Dia Yang saya bangunan nampak dalam video tu macam main dekat kawasan macam Dewan lah. Okey, dulu masa mula-mula tertubuhnya kumpulan kompang ni, bangunan ni kita tak dapat lagi. Masa tu tengah renovate. Okey, Jadi faham. kita tumpang Dewan JKKR. Dewan Serbaguna Felda Lok Heng Barat. Mana depan ni? Depan saja dia Yang jalan ada bercahaya. Pelamin tadi tu. Tu Betul. besok ni main lah tu. Ya, situ ya. kami lah tu. Majlisnya besok? Hari Ahad. Ahad. Jadi kita Besok- 2 malam lah sini. Lain macam nak sarung jersey lah. Jersey lawan. Ada lebih? Lebih saya punya tak ada lebih lah. Ini pun tak cukup. Masing-masing ada nama tu. Ya kan? Seterusnya. Seterusnya. Itulah kita tengok ramai dengan ahli-ahlinya kalau boleh tahu lah keseluruhan berapa ramai. Keseluruhan ahli. Jawab pula lah mikrofon aku. Mikrofon dah dekat di Sekali-kali cuba cakap apa? Dek Kalau berkarat dibiarkan mikrofon tidur, dah. Keseluruhan masa sekarang 42 orang. 42 orang. 42 orang ahli. Kenapa dia berhenti dekat angka 42? Sebab Sebab Arif Haiman ke? Bukan. kita orang belum ada nak ambil budak lagi untuk mengajar ahli. Bukan nak ambil ke ataupun budak tak ada nak masuk? Ahli-ahli Ada baru. je budak nak masuk tapi kita orang tak stop. confident lagi. Tak confident lagi nak ajar orang. Tapi kompang cukup. Cukup alhamdulillah. 42 orang tu boleh buat pecah Banyak bola, betul. dua Itulah tim, yang kita tiga orang buat. tim. Kalau masa tu bertindih, kita akan buat 2 tim pergi. Jadi maksudnya ketuanya boleh lah. Ya. Saya Saya bawa yang sini, dia bawa yang sana. Itu pasal lah Lok Heng ni dia Saya dia punya cover lah. Saya punya lah. Kami punya lah. Ini Syam Ayat. ini cuma cerita-cerita lah. Ada tak tim kompang daripada luar masuk main kat sini? Ada. Ada jugalah. Masuk main kat sini, balik tak keluar lah. Oh, boleh. Kena pukul lah kalau tu. Kita orang tahan juga. Tahan juga lah. Tahan juga tanya. Dia pun Payment orang bagi punya payment Memang bagi dua lah. 70-30. Yeah. 30 kita punya, 30 dia punya. Jadi untuk tadi 42 orang. Dia 40. Peringkat umur macam mana tu? Peringkat umur sekarang kita ambil yang
dewasa. Pasal ada yang wanita, ada lelaki kan. Jantina kita tak kisah, bebas. Untuk had umur sekarang ni dewasa. Dewasa. Yang paling kecil siapa? Paling Ya, muda. umur berapa? Yang paling kecil Tak masuk tak kecil juga tu. Tak kecil tu. Oh, umur Kalau dia yang 22. Oh, jadi maksudnya budak sekolah tak ada? Tak ada. Oh, kenapa Budak sekolah dia ada kompang sekolah dia. Oh. Okey. Kalau dia orang nak join tak kasih? Boleh, tak ada masalah. Tapi dah 42 ni, dah ramai. Dah ramai. Kita Ini bagi-bagilah. ini kira yang datang ni baru separuh lah. Separuh. Ramai ni. Kalau betul-betul penuh Ya. Bagus betul. Asing buat dua kumpulan tu macam mana? Yang lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Campur jugalah. Oh, campur juga. lelaki dan Pernah tak perempuan. buat semua perempuan? Pernah. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. jadi ketua untuk perempuan saja pun ada lah. Ada. Okey, baik. Okay, nanti Pemain judo perempuan pun ada. ujung rancangan nanti kita nak tengok yang Yang perempuan. perempuan, ya. perempuan. Betul. Kan? Betul. Saya dah tengok 2-3 orang. Jadi yang paling senior Yang paling senior. Adalah kira pengajar lah, pengajar asal lah. kita panggil jadi tenaga pengajar, kita serap sekali masuk dalam perempuan kita. Jersey dah pasal. ahli wanita yang paling senior umur berapa? 50. Paling senior 50 berapa? Mak Ngah tadi. Mak Ngah umur berapa? APF dah habis lah. EPF dah habis. IPF dah Dah pakai lah. 55. 57. Oh, ada. Kak Marhaini nama dia, 57. Tak sayang. Kita orang panggil Kak Sayang lah. Okey. Sebab dia paling berumur, kita sayang lah dia. Jadi kalau daripada selain daripada tenaga pengajar yang ada kat belakang, ada tak jemputan daripada tenaga pengajar luar? Jemputan daripada Maksud saya kalau contohlah ada dengar-dengar Import lah, import. Cik. Belum lagi. Cuma maksudnya kita lebih kepada admin kita lebih kepada kat dalam TikTok apa yang ada je lah. kita PM lah. PM. Minta Oh. ilmu daripada luar. Oh macam tu. Baik. Apa Kompang Murai daripada Kompang Abang Fendi Murai. sendiri. Kompang Murai mana? Kompang Murai itu si Zuan, siapa nama? Zuan. Ridwan. Ya betul dia. Oh, Pontian Dia JB, mana? JB. JB. Nasi Gudang. Pasti Gudang betul. Ah, Seorang dari sana. okey. Kompang Murai tahu. Sebab dia banyak follow kita, dia banyak komen kan. Jadi kita terus link dengan dia lah. Minta dia tunjuk ajar. Baik. Faham. Faham. Daripada skop-skop pertandingan, ni lah Abang Fendi Kazama kita ni. Yalah Fendi Kazama lah. Siapa lagi kan? Ya betul. Saya kalau orang tanya saya jawab. Ya, tapi sebenarnya dalam kita dalam kompang ni kita tak perlu apa? Tak perlu kawan-kawan aku lah. Ya. Kan? Sebab masing-masing dia ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kita melengkapi lah antara semua tu kan. Dan apa tujuan kami datang kemari ni pun antaranya itulah kita nak memperkenalkan selain daripada mempromosikan kumpulan kompang apa ni Roheng Barat ni kepada dunia luar lah yang mana yang belum tahu kan. Dan kita nak eratkan antara hubungan ukhuwah antara kita semua lah kan. Mungkin orang cakap apa nama ni kawasan ni kan agak ke dalam sikit kan. Tapi bila benda tu dikeluarkan, insya-Allah lah satu masa nanti kita akan berjumpa satu tempat, berkumpul ramai-ramai dan kita akan jadikan satu keluarga lah, keluarga kompang lah dalam negeri Johor ni. InsyaAllah mudah-mudahan Kan? So kita tak perlu kata engkau aku lah macam saya cakap tadi. Tinggal lagi menghormati antara setiap kumpulan tu penting. Kan? Selain daripada yang senior kan, kepada yang junior biasalah tu. Kan? Itulah. Itu je. Tahu. Tadi dah ingat nak tanya. Panjang sangat cakap sampai lupa dah. Lupa ada dialog je alasan dia. Ni Biasa. ceritanya apa nama baju ni. Ini batch yang pertama. Ni batch yang kedua. Yang pertama ada. Yang ada pertama tengok warna maroon. T-shirt ke? Macam ni juga sama. Sebab mungkin untuk penonton kat luar sana mungkin tak tahu dia orang ni ada satu set busana yang cantik tau untuk pertandingan.
Siap dengan tajaknya. Ni baju kita orang yang base pertama. Oh, ni yang pertama. Baju marun. Budak kompang kena sidai. Biasa lah tu. Biasa main kompang Ya, betul macam tu. Sejam kena sidai pun ada. Betul bang. Dah tak lari. Yang Biasa. pertandingan. Tapi kiranya pernah juga lah masuk pertandingan. Baru sekali lah. Baru sekali dekat mana tu? Dekat Adila. Adila. Okey, tak apa, nanti untuk pertandingan kita akan masuk ke segmen lain. Baik. Dan sebab itulah macam untuk segmen kali ni kita nak memperkenalkan aja lah, siswa kenal dulu lah. Itulah nak tanya. Selain daripada jemputan di sini, Ya. Dok Heng Barat, Ya betul. ada tak dapat jemputan di luar kawasan? Alhamdulillah sangat menggalakkan. Sangat menggalakkan. Paling jauh ke mana? Pasir Gudang. Pasir Gudang. Luar Johor? Luar Johor belum lagi. Luar Johor. Paling jauh Pasir Gudang Pasir lah. Gudang. Pasir Gudang. Kalau dari sini nak ke Pasir Gudang? Sejam lebih. Sejam lebih. Macam kita juga lah. Jauh juga. Oh. Jauh. Ya betul. Apa Pasir Gudang sana tak ada kompang ke? Dia pemberani. Dia pemberani. Tapi biasa Dia macam tu pemberani lah. Biasa macam tu lah. Dia Tukar angin. tukang angin. Diorang kenal kita pun daripada TikTok. Kontak admin kita orang. Oh. Jadi dia berminat lah untuk kita meraihkan dia punya majlis perkahwinan. Inilah pertandingannya ni. Oh ni? Entah siapa jurinya ni. Bukan awak. Juri. Bukan awak juga ah, awak tu. Siapa lagi? Banyak tu like-nya tu. Oh, tapi cantik baju-baju lah. Kira macam baju-baju macam ini pun memang tempah khas ke ataupun beli dah siap? Beli dah siap. Beli dah siap lah. Tapi ngam lah saiz. Ngam. Alhamdulillah. Memang kita ambil saiz sorang-sorang lah. Mana yang main jidor tu? Yang main jidor tu, akak jidor kita mana? Agak jidor. Ada ya? Nampak muka ayu je pemain jidor tu. Jangan sampai dibantai. Jangan sampai dibantai Dia pepah anak dia habis lah. Daripada awak sendiri main kompang. Oh, daripada mula memang. Faham. Maksudnya masa mula-mula latihan tu memang kosong terus main jidor. Okey, baik. Kebanyakan daripada kosong. Jadi kalau macam ahli wanita ni, suaminya ada jugalah di sini. Ada yang ada. Suaminya ke mana? Mancing. Macam mikat burung. Jaga anak. Tapi macam belah-belah apa maksud saya isteri lah kan. Suami tak ada halangan langsung tak ada halangan. Keizinan, alhamdulillah. Suami support main kompang. Ya. Tak, suaminya tu kenapa tak datang main kompang? Jaga anak lah. Suami pemalu. Ya. Woi, lain macam orang Felda ni. Terbalik. Dia bukan terbalik, dia sebenarnya tak nak tunjuk taring. Tak nak tunjuk tadi. Sekali dia datang habis. Risau ni aku. Takut tak balik ni. Tak keluar. Okey. Okey geng, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan sambung dalam part yang kedua. Episode keempat. Segmen kedua. Segmen ni kedua.